Saya nak minta maaf. Tak apa. It's okay. No, it's okay. Dia dah sapa saya daripada jauh. Cikgu Syahri. Okey, sekarang kita datang, kita terjah dia orang. Kita tanggungjawab kena reply balik. Alamak. Okey, sebelum tu saya dapatkan nama. Nama saya Nep. Wan? Ju. Memandangkan korang seru nama saya tadi, memang follow saya ke? Memang follow cikgu. Betul? Ada bukti tak? Ada. Bukan tak ada follow. Kita ada follow. Oh, follow lah. Kita ada follow. Bukan tak ada follow. Kita ada follow. Kita tengok. Kenapa awak follow saya? Saya minat tengok cikgu punya konten-konten. Satu lagi untuk naikkan orang cakap orang Melayu kita lah pun. Okey. Maksudnya awak resis lah? Ya, betul. Tak ada. Bukan resis. Saya bukan resis. Tak, saya gurau je. Awak janganlah marah. Tak. Memandangkan korang dah couple selama 7 tahun. Ya. Yang ni saya minta maaf banyak-banyak sebelum saya bertanya. Boleh. Soalan ni betul-betul jujur daripada saya. Saya nak tahu apa perasaan korang tentang benda ni. Pernah tengok tak dekat dalam TikTok trend dia panggil Another Life? Trend dia macam ni. Korang suami isteri tengah bahagia menjalankan hidupan macam biasa, ditakdirkan Allah esok salah seorang tak bangun. Tak bangun dah. Dan korang rasa macam semalam baru bergelak tawa makan sekali. Saya doakan korang kekekalan sehingga ke jannah. Seperti semua orang nak macam tu kan. Tapi kita faham perancangan Allah, perancangan Tuhan lain. Kalau malam ni adalah malam terakhir, kita tak minta benda tu. Apa benda yang puan teringin sangat nak cakap dan nak bagi tahu, nak confess? Puan cakap sejujur-jujurnya apa yang puan ingin luahkan. Saya bagi peluang. Saya nak minta maaf untuk segala-galanya. Itu je. Tak apa. It's okay. No, it's okay. Saya pertama sekali saya nak minta maaf dengan isteri saya. Saya betul-betul saya akan menjaga amanah Allah ni, tanggungjawab kat saya. Saya tak puas lagi hidup bersama dengan dia. Kalau walaupun saya cakap 7 tahun memang masa yang singkat, kalau Allah lebih sayang daripada dia, tapi ini semua kerja Allah. Allah yang tentukan. Kita kat dunia ni, muka bumi Allah ni cuma hanya merancang. Lepas tu kita cuma tawakal, berusaha dan berdoa. Saya akan, tanggungjawab saya masih ada lagi dengan bapa mentua saya dengan mak mentua saya. Itu adalah tanggungjawab saya untuk jaga diorang. Untuk jaga diorang. Sebab bapa mentua saya pun tak berapa nak sihat di kampung. Saya akan jaga dia sampai akhir hayat dia. Itu janji saya pada dia. Sebelum ni pun saya pernah berjanji dengan dia, saya akan hidup dengan dia sampai saya tutup mata. Itu janji saya dekat dia. Memang saya sayang sangat dengan isteri saya. Puan patutnya beruntung betul. Ini pertama kali ni saya cakap jujur, pertama kali saya dengar si suami cakap kalau isteri dia takdirkan tak ada, dia akan pegang amanah tu jaga keluarga isteri dia. Tapi saya betul-betul appreciate dengan apa yang korang buat. Saya rasa betul-betul terharu. Doa saya pada korang, semoga korang berkekalan lah sehingga ke akhir hayat. Amin. Nah, saya hadiahkan dekat tuan. Buka dan tengok, tunjuk kat puan apa benda tu. Benda ni. Wow. Alhamdulillah. Ini adalah 1 carat moissanite diamond. Saya bagi ni bukan sebab memang saya suka bagi kat orang, tak. Sebab korang punya pengakuan tu, pengakuan puan tadi tak cakap banyak, simple je. Just nak minta maaf. Benda tu walaupun simple tapi deep. Tuan punya ayat membuatkan saya terharu sangat-sangat. Sebab tuan cakap saya akan masih pegang amanah tu, menjaga ahli keluarga puan. Maksudnya ayah mentua apa semua kan. Benda tu rare. Dah dapat barang, sarungkan, cakap benda-benda yang manis tu. Okay. Cakap penting. Sayang, ini Bi Sarung ni tanda Bi sangat cinta dengan saya dan sayangkan sayang sampai akhir hayat Bi. Terima kasih. Saya dapat feeling yang kemungkinan besar minggu depan buku pink. Saya dapat feeling. Saya tak tahu lah, tapi saya berdoakan macam tu. Okay tuan, all the best. Okay. Kita tak ada tempat. Ada itik kena tembak tau. Tak ada tu ah. Jadah. Tak apa, saya doakan urusan korang dipermudahkan. Amin. Okey, semoga Allah memudahkan urusan korang. Dan kalau kata nanti kalau tak keberatan, saya nak buat live besar ni. 11, 12 dengan 13. Aku nak tembak dah itik tu. 11, 12, 13. Okey, 3. Aku nak tembak dah itik tu. Saya akan buat live 3 hari, 11, 12, 13. Saya akan buat live besar. Kalau kata ada kelapangan masuk, cakap cikgu saya yang menang hadiah daripada cikgu, cakap saya yang menang hadiah daripada cikgu dekat Kiara Bay, dengan ada bunyi itik tercekik tu. Okay, kalau baik. saya baca komen tu, insya-Allah saya akan mungkin saya akan hantar satu lagi barang, mungkin rantai pula. Rezeki baik. Ada itik ni betul-betul kemau. Okey, kita jumpa lagi lah. Okey, baik. Terima kasih. Allah memudahkan urusan. Baik. Amin. Allah amin. Doa saya sihat je. InsyaAllah. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey guys, alhamdulillah. Korang tengok dugaan masing-masing, ujian masing-masing Tuhan bagi tak sama. Diorang punya ujian 7 tahun kahwin.
tak dikurniakan cahaya mata lagi. So saya nak minta korang yang tengok video ni doakan semoga diorang dikurniakan rezeki tu. Ingat, apa jadi dalam hidup kita, walaupun kita sebagai suami isteri, yang paling penting adalah kita kena bersyukur. Alright? Dan korang jangan lupa untuk live saya 11, 12, 13 Disember ni. Tak lama dah saya buat live besar. Masa ni untuk korang nak bahagiakan pasangan korang, keluarga korang, atau bahagiakan diri korang. Masuk dalam live, doakan semoga hati saya dibukakan untuk let go banyak barang dengan harga macam tu, dan insyaAllah korang akan dapat rewardnya. Cikgu Syahri menggunakan diri. Kiara Bay, Cikgu Syahri out.